syari'atan wa hiya an ta'budahu ta'ala wa tariqatan wa hiya an taqsudah bil ilmi wal amal wa haqiqatan hiya natijatuha wa hiya an tashhada bin nurin awda'ahu fi suwaida'il qalb wa anna kulla batinin lahu zahir wa aqsuh wa syari'atu zahirul haqiqah wal haqiqatu batinuha wa huma mutalazimatan ma'nan fa syari'atun bila haqiqatin atilah wa haqiqatun bila syari'atin batilah wa musilatis salasa bil jawzah fa syari'atu kal qis az-zahir wa tariqa kal lub al-khafi wal haqiqa kad duhn alladhi bi batinil lub wala yutawassalu ila lub illa bi kharqil qisr wala ila duhn illa bidakil lub. Ketahuilah bahawasanya bagi mereka itu syariah, iaitulah engkau menyembah akan Allah Ta'ala, dan tariqat ialah engkau menuju kepada Allah dengan ilmu dan amalmu, dan hakikat itu ialah natijah kehasilannya, dan iaitulah engkau menyaksikan Allah Ta'ala melalui pancaran cahaya yang disematkan ke dalam lubuk hati. Dan ketahuilah setiap perkara batin mempunyai zahirnya, dan begitu juga sebaliknya. Syariat itu zahir kepada hakikat, manakala hakikat pula batin kepada syariat. Kedua-duanya saling melazimi pada satu makna. Maka syariat tanpa hakikat adalah sia-sia, hakikat tanpa syariat adalah terbatal. Tiga perkara ini dibuat bandingan seperti kacang walnus. Syariat umpama kulit luar, tarikat umpama biji dalam, dan hakikat umpama minyak yang berada di dalam batin bijinya. Tidak sampai kepada isi melainkan dikoyak kulitnya, dan tidak sampai kepada minyak melainkan ditumbuk lumat diproses bijinya. Inilah tiga perkara yang wajib kita selesaikan, ya. Iaitu ada bagi kita ni syariah, tariqah dan hakikat. Ya, tiga-tiga dia kena selesaikan, barulah tamam tuntutan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dalam Hidayatul Azkiya, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musilah. Fa syari'atun kasafinatin wa tariqatun ka bahri summa haqiqatun durun wala. Inna tariq ay tariqul mutaba'ah, jalan yang diikut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada syariah. Wa tariqa wal haqiqah. Maka fa syariah kasafina wa tariqal kal bahr wa tariq wal haqiqah kal durun wala. Semua jalan yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara ni: syariat, tariqah dan hakikat. Syariat, apa makna syariat? Itulah anta budahu, kamu sembah akan dia, ai zahiratan, pada zahir. Maka oleh kerana itu dia kena wajib menyelesaikan ilmu untuk itu. Ya, peribadatan cara zahir, bermula daripada akidah, ilmu usuluddin dia kena mantap. Kemudian ilmu fiqh dia kena kemas. Kemudian barulah dia pergi kepada mukaddimah ilmu tasawuf. Ya, itu peringkat awal. Kemudian at-tariqah apa makna tariqah? Antak sudahu, bahawa kamu qasad akan dia. Dia sudah masuk dalam bahas masalah qasad, benda dalaman qalbi kita. Ya, membersihkan akan tujuan, fokus, ya, qalbi. Sebab bila qalbi tadi cantik, bersih, maka semuanya akan jadi elok.
Qalbi bila rosak, semua akan jadi rosak. Inna fi jasad ibni Adam mudghah iza saluhat sa'ilu jasadu kullu wa iza fasada sa'ilu jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Dalam jasad anak Adam ada seketul daging, bila dia baik semua baik, bila dia rosak semua rosak. Itulah dia al-qalb. Apa dia qalbi? Itulah hakikatul insan yang dipanggil dalam Quran banyak nama. Ya. Qalbi yang lapisan pertama dipanggil apa? As-sadar. Apaman syaraha sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Itu yang pertama. Ya, lapisan hakikat nama kita yang pertama dipanggil as-sadr, saddarra, sadar. Afaman syaraha sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Tidakkah mereka yang Tuhan dah pancarkan nur dalam sadar dia, dia berada dalam nur Tuhannya. Kalau sekiranya nur iman, nur Islam ni tidak masuk, tak boleh melepasi lapisan pertama, sadar, ya, maka orang itu duduk dalam keadaan kafir. Yang disebut oleh Quran, sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama je mereka ni, ya Muhammad, kau apa cerita pun dia tak akan peduli. Ya, sawa'un, sama je. Kau sekarang orang kepala macam ni siapa? Yahudi lah, Israel Yahudi. Kau cakap apa pun tak ada, kau tak boleh buat bonding. Dia ni Israel kan hantarkan bom ni dan tu je. Dia tak boleh bonding. Siapa bonding dengan Yahudi Israel orang paling bodoh dalam dunia. Dia tak boleh bonding, hantarkan bom kan. Ya. Orang hantar bangunan, orang nak hantar bantuan makan, dia macam bom ni punya hantu kan. Jadi mana yang pertama? Sadar. Kalau tak lepas ini sadrun, maka dia tak ada nur dalam kalbi dia. Ya, sebab nur ni cerita dalam Quran sabit tu, apaman syaraha sadrahul Islam bahwa ala nurin, dia berada dalam nur Tuhan ni. Ya, nur iman, nur Islam, ya, dan seterusnya lah. Apabila dia masuk, dia sadar, tembus dalam. Macam kita semua dah tembus kan. Kalau tak tembus ni tuan-tuan tak ada iman. Sebab mana? Nur tadi masuk dalam sadar. Maka dia pergi lapisan yang kedua. Dia panggil al-qalbi, kalbun. Ya. Disebut dalam hadis, innan nura iza dakhala al-qalba infasaha wan syarah. Qila hal zalika min alamati allati tu'rafu biha? Qala na'am at-tajafi an daril ghurur wal inaba ila daril khulud wasti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Nur itu bila masuk saja dalam, dia lepas sadar, dia masuk dalam qalbi, ya, maka hati itu akan lapang, tenang, ya. Jadi sahabat tanya, adakah tanda hati kita ada sifat tu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah kata, "Naam, ada." 3 tanda. Yang pertama, tanda dia at-tajafi andaril ghurur, hati dia sudah renggang dengan dunia yang menipu daya. Dengan makna dunia tidak dapat menipu daya lagi. Ya, itu yang pertama. Yang pertama apa? Iaitulah at-tajafi andaril ghurur. Ya, dengar kan? Boleh tu, tak ada apa. Orang dulu ngaji tak dengar karin. Yang kedua, wal inaba ila daril khulud. Hati dia sudah kembali kepada negeri yang kekal. Sentiasa ada dia. Dia nak buat satu perkara, hati dia ingat akhirat. Dia nak buat perkara apa saja, dia ingat besok padang mahsyar boleh jawab tak benda ni. Ya, dalam alam barzah besok boleh jawab tak benda ni. Ya, takut alam barzah ada sangkut. Ya. Contohnya cerita Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali kutub besar. Ya. Sebab alam barzah ni kalau disangkut aja, akhirat lagi teruk. Kalau alam barzah dilepas, yang depan tu insya-Allah dilepas. Di antara orang yang sangkut di alam barzah ialah orang yang tidak yakin dengan rezeki daripada Allah Ta'ala, dan dia memandang rezeki dari dia, bukan dari Tuhan. Ni sangkut. Ya, besok aku apa nak makan, anak aku besok apa nak makan. Oh, ni bahaya besar ni. Ya. Jadi cerita dalam si Abu Yazid yang masyhur, seorang ni kerja dia apa? Dia menggali kubur, mengambil kain kapan.
Orang mati je, tengok orang tak ada, dia gali kubur, dia ambil kain kapan tu, dia jual. Tu kerja dia. 1000 mayat yang digali, yang kekal menghadap kiblat seorang. Bayangkan di segi hukum fiqh kita wajib menghadapkan mayat ke arah kiblat. Kalau sekiranya kita tanam mayat dari pagi ni, tiba-tiba tengah malam kan ramai semua yakin, mayat tadi mendongak ke langit lah, betul tak? Betul, kata silap. Wajib gali balik. Wajib gali balik. Bukan Zara dia kena gali, ini pun kena gali kan. Gali balik, betulkan kedudukan mayat balik. Ya, kecuali kalau mayat tu dah hancur lah, dah 3 bulan dah apa tu, tak boleh buat apa lagi dah. Jadi maknanya hukum syarak wajib menghadap kiblat. Bila mayat yang dihadap kiblat, tukang curi tu gali, semua terbalik. Semua terbalik. Jadi kalau 1000 orang, dia pun ambil takut. Dia jumpa Abu Yazid, ya Sayyidi Syekh, apa maksud benda ni? Dia kata itulah orang yang tak yakin dengan rezeki Allah Ta'ala. Ya, Tuhan dah jamin dalam Quran tu, wa ma min dabbatin fil ard illa anallahi rizquha. Tidak ada yang melata atas muka bumi, sama ada bernyawa tak bernyawa, sama ada berakal tak berakal, darat laut, yang hidup semua rezeki dia dari Allah. Tidak ada satu yang kita makan, kita guna, kita pakai dari yang lain ada, tak ada. Semua rezeki itu minallah. Jadi dia ada syak dalam tu. Ya, dia kata aku dia besok apa nak makan. Jadi ayat ini menunjukkan bahawasanya tidak ada yang melata atas muka bumi melainkan rezeki Tuhan tanggung. Apa maksud dia? Makna haram bagi kita syak dengan rezeki Tuhan. Bak rezeki Tuhan, hati kita lapang selapang-lapang. Cuma kita tak tahu di mana syariat benarkan kita usaha dan ikhtiar. Itu tajuk lain. Dia dua tajuk, syariat wal haqiqah. Syariat menuntut kita usaha dan ikhtiar. Talabul halal wajibun ala kulli muslimin. Dalam hadis Nabi kata mencari rezeki halal itu wajib. Cari itu syariat. Hakikat pandang semua adalah minallah, dari Tuhan dah siap. Bahkan dalam kitab Mukhtarul Ahadis, hadis pilihan, diharamkan malaikat maut. Malaikat maut kena haram dengan Tuhan. Mengambil nyawa seseorang kalau ada barang sebiji lagi rezeki yang ditaksiskan untuk dia belum dimakan. Kalau ada air seteguk air lagi untuk dia belum diminum, malaikat maut tak boleh ambil nyawa. Dan bayang kuatnya ya jaminan rezeki daripada Allah Ta'ala. Tetapi di sinilah banyak manusia tumbang sebab serangan kuat daripada syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan membisik dan menjanji kamu dengan kefakiran. Terutama kalau kita tengok banyak bila kita nak mengantar anak mengaji agama, mulai kan. Besok anak kau nak makan pasir kata. Cakapnya tu murtad, suka dia mengucap balik. Ni arwah tuan guru kita, Ustaz Gau dulu ya. Dia cerita masa dia nak maju pondok, macam-macam suara dia kan. Besok anak kau nak makan pasir kata. Dia cakap macam tu murtad hukum dia. Mana dia tidak yakin dengan rezeki daripada Allah Ta'ala. Kadang dia sujud semayang, pergi suar masjid, bak rezeki disangkut. Betul nak bak rezeki banyak dibahas panjang oleh para ulama. Di sini banyak orang sangkut. Ya, itu dia. Dia tak erti tuan, biar apa nak makan. Kesian tengok. Nak makan apa? Orang makan nasi tak, kau makan pasir. Kan? Dia kata apa nak makan pasir jawab dia. Allah. Tu ayat nak tak mana tu. Sedangkan orang mencari ilmu agama tu, kemuliaan dia ada satu jaminan khas. Tadi secara umum dalam hadis Nabi pula, Nabi beri jaminan khas, man talabal ilma takaffalallahu birizqi. Siapa cari ilmu Allah Ta'ala, Tuhan jamin rezeki dia. Kita buat contoh seorang, bawa contoh kalau ada. Dan memang tak ada. Dia mengaji agama, dia mati tak makan. Yang banyak mati makan banyak. Yang mati makan banyak. Perut bulat-bulat, jongkang mati. Ya, duit dalam bank tak habis makan, terjongkang mati. Mati makan banyak, bukan mati tak makan. Ini maknanya apa? Satu daripada apa? Sifat qalbi tadi. Ya, dia kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau dia tak yakin, atau pada besar dia alam barzah lagi disangkut, ada depan lagi berat. Jadi maknanya bila ditanya Syekh Abu Yazid, itu jawapan dia. Ya, bahayanya orang tak yakin dengan rezeki Allah. Sebab apa? Kurang makrifah dia dengan Tuhan. Dia tak kenal Tuhan, dia jadi begitu. Qalbi. Lepas qalbi apa? Syarak. Peringkat atas lagi, iman lagi kuat, dia peringkat syarak. Yang disebut oleh Quran, qad syaghafaha hubba. Kasih yang menggila Zulaihah kepada Nabi Yusuf. Itu dia peringkat. Peringkat syarak. Ya, maknanya qalbi sadar, qalbi syarab,
hakikat satu benda. Ya, semua dinamakan mengikut keadaan. I'latut tasmiyah. Nama tu di'ilat dengan sebab pangkat dia lain-lain. Hakikat dia satu je. Dia panggil latifatur rabbaniyah nuraniyah. Hakikat diri kita ni ialah latifah, benda yang seni, yang lembut. Ya, rabbaniyah dibangsakan kejadian Allah Ta'ala, ruhaniyah, nuraniyah, yang jenis nur. Ya, sebab jalan makrifat, jalan nur, tuan-tuan ni. Jalan nak pergi ke Tuhan ni yang mengenal ialah nur hati kita ni, bukan jasad. Jasad yang ni sangkar dia tuan ni. Ya, sampai masa besok Tuhan pisahkan roh dengan jasad, tengah-tengah lah kita kan. Tunggu mandi kapan, semayang sumbat dalam lubang yang sempit tu. Ya, kalau gemuk kan ulat lagi suka ketawa. Oh, banyak besar makan. Ya, itu jasad. Yang kenal tu adalah hakikat diri kita. Yang bercakap ni siapa tuan? Ni, yang bercakap sekarang siapa? Yang memandang sebenarnya nampak siapa dia? Dia hakikatul insan. Kalau dia Tuhan pisahkan, mata kita tak boleh melihat lagi dah, telinga kita tak boleh mendengar, mulut tak boleh bercakap, kaki tak boleh berjalan, tangan tak boleh mencapai, habis kalau dia keluar orang. Tu dia hakikatul insan, roh yang tu yang mahal, enjin ni kan. Ya, tapi manusia terkeliru, dia pelihara sangka luar ni. Oh, kami dia solid nak dihumban dalam liang lahat dia suruh. Ya, yang dalam tu yang besar tu, dia yang layak menerima hakikat makrifat daripada Ta'ala tu, ar-ruh. Dan dia telah pernah kenal Tuhan di alam zarri dulu, alam lahut, dia panggil alam zarri. Ketika Tuhan khitabkan alastu bi rabbikum qalu bala, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Qalu, semua roh jawab bala, bahkan. Sebab apa dia kenal? Sebab tidak ada hijab, nafsu tak ada di situ, syaitan tak ada di situ, dunia tak ada, dia bersih. Tapi bila Tuhan turunkan alam mulki yang ada sekarang, sarungkan dengan sangkar yang ada sekarang luar ni, jasad ni, yang macam-macam warna, macam rupa, macam saiz, macam bentuk ada ni, habis dah. Dia kena dengan nafsu syaitan dulu, terbalik, terjongkang, terbalik, masuk parit, macam-macam. Dan maka tak, yang tinggal sedikit. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Yang syukur ke Tuhan dia tinggal sikit aja. Maka hikmat tu Tuhan datangkan rasul demi rasul. Bermula dari Nabi Adam AS dan dikhatamkan dengan Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang nak keluarkan balik manusia tadi. Itu dipanggil, ya, peringkat lagi kuat iman dia, di peringkat syarab. Jadi orang yang kuat iman dia sampai peringkat, ya, kerinduan dia dengan Tuhan macam Zulaiha dengan Nabi Yusuf. Macam mana entah? Dia tengok sama Yusuf nampak tuan ni. Sampai akhirnya kewarakan Nabi Yusuf ni, dia tak tengok Zulaiha cuba trace, ya, perangkap dia. Buat satu trik, dia buat mana? Dia buat satu bilik kaca, gelas krim. Ya. Dia masukkan Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf buka je mata, dia akan nampak Zulaiha. Kalau dia tengok lantai nampak Zulaiha, dia tengok dinding nampak Zulaiha, dia tengok atap nampak Zulaiha. Tengok teknologi dia moden kan? Handal dulu. Makna teknologi tu dia ada. Dia tengok sana dia nampak. Dia masuk Nabi Yusuf dalam bilik tu, Nabi Yusuf pun kejam mata. Habis tu. Mati kutu Zulaiha. Itu kewarakan Nabi Yusuf AS. Ya, cantik Nabi Yusuf tu sampai peringkat tu. Jadi bila Zulaiha diperli oleh isteri-isteri wizara, menteri-menteri, apalah kau Zulaiha, budak Yusuf tu pun kau gila. Tak apa dia kata. Dia bawa dia satu majlis. Ya, dia letakkan makna seorang tadi pemimpin punya, isteri tu pisau dengan buah lemon, suruh kupas, dia lintas ke dia Nabi Yusuf, habis cair tu kan. Masa ila malakun karim, ini bukan orang ni, malaikat dia kata tuan. Sampai terhiris tangan. Setengah tafsir kata pengsan, ada setengah tafsir kata jalan terus pun ada. Dia tengok Jamal Yusuf, pum, macam mana kau nak tajalikan Jamalullah. Sebab bila ditajalikan Jamalullah, confirm qalbi, sir dia akan hilang makhluk. Jasad dia bersama makhluk, rohani dengan Tuhan. Itu sebab dia kata dalam hikam Ibn Atta, sahibul haqiqah ghaba anil khalaq bisyuhudil malikil haq. Orang duduk dalam makam hakikat sebenarnya, bila ditajalikan Allah Ta'ala, ketika itu ghaba anil khalq, lenyap makhluk habis. Itu dia panggil istilah sufi, dia panggil apa? Fana, lenyap.
Dengan sebab apa? Bisyuhudil malikil haq, dengan sebab dia syuhud, ya, batin hati dibuka memandang akan jamal, kebesaran dan keagungan Allah Taala. Itu makam apa tuan? Syarab. Dia pergi pada lub yang tuan sebut apa? Ulul albab. Sunat kita bangun sebelum subuh, masa tahajud tu, tuan-tuan buka tingkap, ya, tuan-tuan pandang ke langit, baca ayat 190 surah Al-Imran. Ayat dia tu dia pam, dia suntik rohani kita. Inna fi khalqis samawati wal ard, semua dalam kejadian langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bersilih gantinya malam dan siang. La ayatin liulil albab, menjadi tanda yang terang bagi orang yang punya albab. Mana albab? Jam'ul lubbin. Orang yang peringkat iman dia naik peringkat lub lagi tinggi kan. Ya. Siapa dia orang ulul albab? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang mengingati Allah Taala dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan dia berbaring. Ai ala kulli ahwalin. Hati dia sentiasa dengan Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, ditafakkur, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ditafakkur tentang kejadian langit dan bumi. Itu makam ulil albab, makam lub dia panggil. Itu arwah Ustaz Gahur dulu, tok guru kita kata apa? Masa dia ada kursus bahasa Arab, pelajar guru-guru lepasan Azhar, ada kursus di Kuala Lumpur. Masa rehat tu, ada seorang bertanya dengan prof. Dia kata, profesor, dia kata, adakah dia kata dalam Quran, adakah dia kata dalam syariat Islam ni zikir berdiri? Dia, dia tanya, adakah zikir berdiri? Ni jenis orang tak faham tarekat ni kan. Zikir berdiri ada ke? Profesor tidak jawab apa? Jawab dia sangat menyedihkan tuan-tuan. Dia kata, awak, dia kata, pernah tak baca Quran? Kalau dia kata awak pernah, takkan tak nampak ke? Ada lain sikit. Dia kena awak pernah kah? Jadi orang tanya tu macam tak pernah baca Quran. Awak pernah tak baca Quran? Dia kata terperanjat kawan tu kena. Ya. Ayat tu. Iaitulah alladzina yazkurunallaha qiyaman. Allah Taala yang orang yang mengingati Allah dalam keadaan dia berdiri, wa qu'udan dalam keadaan dia duduk, wa ala junubihim dalam keadaan dia berbaring. Semua ada tu. Ya. Kawan tuan guru kita Muallim Haji Abdul Wahid dan seorang ulama hadis besar di Thailand sana, di Patani. Dia ada buat majlis zikir lah. Majlis zikir dia macam surau masjid ni kan, besar. Nah, tapi dia tak dibersihlah atas pasir semua. Dia zikir apa tuan? Zikir baring. Baring zikir. Wah, kalau buat zikir baring sini nampak FRU datang. Ini apa kerja buat zikir tempat terbaring ni. Sedang Quran terang sebut wala junubihim, mengingati zikir dalam baring. Tak ada masalah, semua Quran ada nas. Tapi itu masalah manusia ni. Bila jiwa dia tak tersentuh dengan perkara tu, kalau dia jumpa ayat pun dia buat tak nampak. Macam orang tak ada roh jihad, kalau dia baca ayat jihad, dia baca laju kan. Kalau ada roh jihad, ayat jihad tu sebulan dikupas tak habis lagi. Mana sentuhan tu ada. Ya, itu maksudnya. Itu peringkat apa? Luk. Dan peringkat sir yang disebut dalam hadis lah. Nabi kata ana, ya, Allah Taala wa ana fis sir, dan aku dalam sir. Maknanya Allah Taala tu dalam sir, bukan Tuhan duduk dalam sir gitu kan. Mana maqamus sir, di maqamul a'la, makam tinggi tempat tajalliyat. Tuhan bukakan kalbi insan dengan nur makrifat. Dan tajalliyat itu akan berlaku melainkan dengan prosedur dia panggil takhliyah dan tahliyah. Takhliyah, pengosongan. Kita kosongkan kalbi kita daripada segala sifat mazmumah, kena hiaskan dengan sifat mahmudah, maka Tuhan akan tajallikan. Ya, dan di antara sifat yang dikehendaki besar sini ialah padamkan pandangan makhluk pada kalbi kita. Kena masukkan syuhud hati kita dengan Tuhan, Tuhan akan buka makrifat yang sebenar dengan dia. Ya, itu makna tarik, makna jalan. Dia sebenarnya tarik dengan syariat satu makna kan. Syariat jalan, tarik pun jalan. Oleh kerana ada dua kalimah muradif, dia dua makna sama, maka ulama pecahkan. Jalan luaran dia panggil syariah, jalan dalaman dia panggil tarikah. Dan kesampaian dia ialah kepada hakikat. Apa makna hakikat? Antashhadahu, bahawa kamu musyahadah akan Allah Ta'ala. Itu disyarat dalam hadis sahih. Nabi kata, bila ditanya oleh Jibril, ya Muhammad akhbirni anil ihsan, ceritakan aku apa itu ihsan. Hadis sahih. Nabi kata, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yara. Itu makam ihsan. Ya, makam ihsan, bukan wang ihsan, ni makam ihsan.
Bahawa kau buat ibadat seolah-olah engkau lihat. Sebab dia guna seolah, sebab kita tak boleh melihat. Mata kepala kita di dunia ni ditegar, diharamkan melihat. Ya, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ayat 103 di surah Al-An'am. Dan ayat ni kalau tuan-tuan baca, amalkan, niat supaya musuh yang nak hasad kepada kita tuan padamkan. Baca ayat ni. Tapi tuan-tuan kata arwah Datuk Mufti dulu, kau jangan baca konek kita, nanti terelak tak nampak kau. Habis kau digembat pula ni. Ya, baca ayat tu, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Maknanya Allah Ta'ala tutup di dunia, tak ada siapa boleh pandang dia dengan mata luar. Sebab al-basar la yarah ilal khalq, mata luar tidak boleh pandang melainkan makhluk saja. Kalau dia mengatik-mengatik, dia kata nampak tuan, nampak dengan apa? Dengan mata kepala. Waktu jaga, ya sah kafir orang dia. Ya, sesat dia orang. Adapun basar dia tak nampak melainkan dia. Wal basira la tara illal haq. Adapun mata dalam dia tak nampak melainkan Tuhan. Nampak apa maksud? Nampak dia ilahi, musyahadah, bukan nampak macam mata kepala ni. Syuhud maknanya apa? Ru'yatul basariyah, pandangan dalam tu dibuka. Daripada dia terlena, daripada dia tertidur, kan Tuhan buka, pam, dia jaga. Tu. Sebab tu bila dia jaga ni tuan-tuan, contoh sikit je, dia dapat jazbah tarikan dia. Ya. Macam mana berlaku pada tukang sihir Fir'aun. Dia belum beriman tu. Bila dapat sikit pancaran cahaya ni, Tuhan tarik jazbah dia. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Tuhan menarik akan orang yang dikehendaki. Tuhan tarik hati kalbi tukang sihir yang sudah didiman dengan Fir'aun, apa jawatan dia nak. Tukang sihir yang kau-kau, bukan tepi jalan tu. Bila Tuhan tajalikan kebesaran dia pada tongkat Nabi Musa, pum, menjelma, dia sadut habis tu ulau-ulau tukang sihir. Ketika itu tukang sihir terus amantu billah, aku beriman dengan Allah Rabbi Musa wa Harun. Sedangkan Fir'aun depan dia. Fir'aun je pun tak kenal. Orang Malaysia ni, kalau orang bahasa Melayu pun, kau jahat macam Fir'aun, dia ubah sikit macam Firaun ni. Ya, dia satu peribahasa, dah terlampau jahat. Mana Fir'aun dia kerat, dia tak kira apa. Anak nak bunuh kecil, dia bunuh. Tapi bila Tuhan tajali, Fir'aun pun hilang. Tak ada Fir'aun lagi dah. Amantu billah. Pagi dia beriman, petang dia syahid terus. Pun kena kerat, gantung, bunuh, cencang habis. Syahid tu. Sekejap bila berlaku ni tajalli, Tuhan buka dia kalbi, sam habis. Ya, sebab nur iman bila dia masuk peringkat ini, peringkat tu menunjukkan satu kekuatan yang luar biasa. Sebab iman kita ada banyak peringkat. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, ada kamalul yakin. Ya. Tuan kenal si Fulan ni. Kenal dia tu. Sebab apa kenal? Saya sekampung. Tanya soalan lagi, kenal dia? Kenal. Macam mana kau kenal dia? Saya sebelah rumah dia. Sama tak? Tak sama, lagi dekat. Yang seorang lagi tanya, kau kenal dia? Kenal. Saya anak dia. Oh, ni lagi dekat. Tanya bini pula, saya isteri dia. Itu lagi dekat. Ya, maknanya kenal, tapi perbezaan dia pendekatan. Begitulah iman. Kalau kita kenal Kaabah melalui kaca TV, kan, yakin Kaabah tu, kenal, nampak, lihat. Dengan orang dah buka pintu Masjidil Haram, termampak Kaabah tu, macam mana, berjuai air mata dia keluar. Ya, dengan orang sedang tawaf, Kaabah sebelah dia, dan seorang lagi dah mendekap dada dia ke Kaabah tu, Allahumma, Allahumma, dia berdoa. Sama tak? Tak sama. Sebut aja Kaabahu, dia terasa. Kita nak tu rasa tu, bukan tahu. Tahu semua dah tahu, rasa tu lagi mahal. Iza zukirallah, pum, wajilat qulubuhum, berkocak kalbi dia. Dia merasakan jalal jamalullah. Ya, itu beza antara dekat dengan agak kurang atau jauh. Beza dia apa? Terang dengan kurang atau lebih lagi terus gelap. Nauzubillah. Ada kita nak terang kalbi itu. Terang dia apa? Dengan kasratul ibadah, kasratul mujahadah. Banyak mujahadah riadah, lagi terang kalbi itu. Ya, ziyadatul amal tadullu ala ziyadatil iman. Bertambah ibadat, iman kita makin terang, makin cantik, makin terang dia berjalan. Ya, maksudnya mana hijab, gangguan kurang. Sebab tu proses riadah, mujahadah tu amat penting. Kita berjalan kampung dan jalan berbuka, basikal tak lalu. Kita berjalan kadang-kadang sangkut sana, sangkut duri. Bila kita besar sikit jalan, dah boleh lalu, motor boleh lalu. Besarkan sikit lagi, kereta boleh lalu. Besar lagi jadi highway, berdesup dia pergi. Macam itulah iman para awliya. Ya, berdesup dia pergi. Sebut dia Tuhan, gam, menangkap terus. Kita puas sikit ni, tak masuk-masuk, macam-macam masuk dan kembali. Itu jalan kampung lagi. Dia banyak sangkut lagi. Itu benda tu kena tebas banyak. Ya, tebas dengan riadah wal mujahadah.
Ya, apa mujahadah paling besar di antara dia? Zahir, jaga segala anggota tujuh. Segala anggota tujuh. Mata jangan lihat benda maksiat. Ya, telinga jangan dengar benda yang diharamkan. Mulut jangan bercakap benda yang tidak diizin. Kaki tangan jangan melangkah bergerak pada benda yang dimurkai Allah Taala. Jaga tujuh tu. Tu. Itu kalau jaga tujuh, kita top up dalam pula rohani kita zikir, insya-Allah dia cepat terbuka. Ya, sebab dalam sudut cepat terbuka kan. Pakai ada dalam sudut kita pakai itu. Kurang makan Nabi suruh kan, qillatu ta'amhiyal ibadah. Iza kasral aqallu rajul atuma muli ajawfu nuran. Sabda Nabi SAW, bila seorang tu mengurangkan makan, Tuhan penuhkan batin hati dengan nur. Kaedah tu kita ambil. Kurang tidur, sebab dalam hadis Nabi kata apa? Wa izzu qiyamuhu bil lail. Izzah kemuliaan yang ada orang beriman, dia berjaga malam. Sebab tu kita kurang tidur, awal tidur pukul 12. Ya, tu awal tidur, tu tidur awal lagi. Pukul 3 dia kena bangun. Tu. Kemudian banyakkan zikrullah yang sebagainya. Itu sebab dia punya apa? Warid cepat sampai. Warid cepat sampai. Kita duduk rumah pun nak zikir 1000 kan dah pergi kedai kejap goreng ikan pergi sana. Ini zikir 70,000 main-main kan. Ada budak ada masuk sulu. Dia cerita 70,000 satu hari, dia kata banyak. Masuk dia. Dia masuk satu hari, dia kata kau dapat zikir berapa ini? 100,000 je. Sebab dia ada kaedah dia. Bila top up, iza kasral azkar kasral anwar, wa iza kasral anwar safat asrar, wa iza safat asrar ka'ana ma'allahi qarar. Bila dia banyak zikir, banyak nur. Bila banyak nur, sir dia akan memancar. Dan bila sir dia terang, ka'ana ma'allahi qarar, ay qarar ma'allah, dia sentiasa dengan Tuhannya. Berdiri berjalan dia dengan Tuhannya. Kita tak nak berdiri berjalan dengan diri kita. Ya, kalau kita berjalan dengan diri kita, kita buat ibadat pun jadi rosak. Yang banyak keluar pada perjuangan ni memang tempat diri. Nampak kuat tapi nampak dia anak ambillah jawab. Kita nak dia. Siapa beri hidayat? Dia. Siapa pimpin kita? Dia. Semua dia, bukan kita. Bila kita nampak kita, dia habis rosakan dia. Akhirnya tu timbul sifat-sifat yang tak elok, rasa besar diri, rasa dia konon dia lebih hebat orang lain, macam-macam lah. Akhir cabar mencabar, akhirnya pum pulau, melompat sana melompat sini. Pan pin pun ni dia. Pan pin pun lompatan. Habislah. Seri muka tengok perempuan ni tak ada kan. Kalau tengok muka pun gelap. Kalau tuan-tuan tengok dengan nur gelap, tak ada apa muka kan. Dulu lain, ketika dia bercakap Islam dia nampak cahaya kan. Dia tak nampak Islam dia gelap. Ya. Wallahi memang gelap tengok muka tuan-tuan orang, tak ada apa. Tu nampak, kita dunia lagi dah nampak. Itu perkara syariat, belum masuk hakikat dalam lagi tuan-tuan ni. Allah. Dan hakikat itu dimaksud antashhadah, bahawa kamu syuhud, dibukakan hijab kalbi insan tadi sehingga dia lihat, ya, mata dia melihat akwan, mata dalam dia pandang mukawin, mata luar dia melihat asar, mata dalam dia melihat muasir. Asar mana kesan, muasir yang memberi kesan. Kita jalan dalam hutan, nampak tapak rimau, turun dulu belakang, tu kerana dia kenal. Tapak dia panggil asar, rimau tu panggil muasir, tuan dia. Ya. Tapi kalau dia nampak tapak rimau menonong ke depan, tu dia tak kenal kan. Dia tak kenal. Ya. Itu pentingnya bagi kita supaya pemandangan kita tu biar reti. Sebab kalau kita tanya orang, kau reti memandang? Oh, marah dia tuan-tuan. Anak tak pakai speed, tak pandai, tak reti pandang apa. Dan kau tengok pokok nampak apa? Kau tengok laut, tengok pokok, tengok langit nampak apa? Nampak pokok lah. Tu kau tak reti pandang. Kau tengok pokok nampak Allah. Tengok langit nampak Allah. Tengok apa semua nampak dia. Tengok dengan mata kepala, nampak dengan mata hati. Jangan tengok nampak mata hati, nampak mata kepala, kufur kan. Ya, sebab tu kalam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qabla. Ma ra'aitu syai'an, tidak aku lihat. Lihat pertama tu lihat mata luar. Ya. Illa wa ra'aitullah. Ra'a kedua tu bukan ra'a ni ra'a basariyah dalam. Ya. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku tidak melepaskan pandangan aku pada makhluk, melainkan hati aku dah nampak dia. Nampak kebesaran dia Jalla Jalaluh. Kalau kita pandang pokok, nampak pokok, oh tu jauh lagi kan. Tu kata kau reti pandang tak? Ya, kalau pandang kita pandang macam tu, beruk pandai kan. Beruk ke boleh pandang. Pandang pokok, nampak pokok kan. Kita nak pandang, kita bukan pandang biasa. Ya, pandang para nabi, para rasul, para ulama, ya, para sahabat.
Rasulullah SAW hati dia sentiasa dengan Tuhan. Tidur dia pun dengan Tuhannya, ya. Kita test sebab semayang cukup tuan ni. Kita semayang dengan dia ke dengan kita? Kalau kita semayang dengan kita, habislah awak dia. Kita qiyam, rokok, iktidal sampai sujud, semayang dengan siapa? Kita rasa kita ke dia? Kalau kata kau nak ikut Quran, Quran kata wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang jadikan kamu dan perbuatan kamu. Perbuatan kamu, kamu duduk, kamu bangun, kamu bercakap, kamu melihat, kamu memandang. Dia yang jadikan. Quran kata. Nampak tak? Ada rasa tak? Ya? Semua tu dia jadi, tapi kita rasa kita. Tolak tu. Ya? Boleh melangkah seorang kalau tak ada izin Tuhan? Tak boleh. Tapi kita melangkah, kita rasa kita ke dia? Bila kita rasa kita je, situlah penyakit dia panggil ru'yatul nafs. Ya, asyadul hijab ru'yatul nafs. Hijab yang kuat bila kau pandang diri kau tak pandang dia. Sekandalah hadis sahih Nabi kata la yazallu amri yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa iza ahbabtu kuntu sam'a allazi yasma'u bihi. Sentiasalah hamba ku mendampingkan diri denganku selepas wajib dia buat benda sunat sehingga aku kasih akan dia. Sebab kita ibadat sampai dapat kasih sayang Tuhan. Tanda kasih sayang Tuhan apa? Ya, iaitulah dia bila dia melihat dengan aku. Fa iza ahbabtu kuntu sam'ah, akulah pendengarnya, dia mendengar dengan aku, dia melihat dengan aku, dia bercakap dengan aku. Makna dia rasa tu afal Tuhan. Tu. Rasa tu tak akan dapat kecuali kita buang rasa khalqiyah, bahawa kita dapat rasa khaliqiyah. Kalau kita buang rasa dengan makhluk, Tuhan akan hadiahkan rasa dengan dia. Kalau kita pandang kita, Tuhan blok. Kita tak akan kenal dia. Dan bila kita tak terbuka, itu sebenarnya azab paling besar. Hakikatun ni'am, apa dia? Hiyal inkishaf. Wa hakikatul azab hiyal ihtijab. Hakikat nikmat bila kau terbuka, dan hakikat azab bila kau tertutup. Sekarang, ya, kalau kita rasa kita lagi, maknanya kena cek jalan ni, kena proses lagi banyak, ya, sampai kita nampak dia. Itu dipanggil hakikat yang disebut dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih tu, ya, antashhada, bahawa kamu syuhud akan dia. Itu dipanggil makamil musyahadah. Kalau tak boleh, turun sikit lagi, fa illam takun tara fa innahu yara. Itu last tu, ya. Kalau tak boleh, kamu rasakan kamu sentiasa dilihat pandang oleh Allah. Itu raqib annallaha yarak, murakabahkan bahawa kau sentiasa dipandang oleh Ta'ala. Seseorang takkan buat maksiat melainkan dia terasa dia dibuat dipandang. Kalau dia tak terasa, tu yang dibuat. Orang nak mencuri, kalau dia rasa ada orang pandang, dia buat curi tak? Tak curi. Ada orang nampak dia, tencakan curi. Itu orang. Kalau dengan Tuhan lebih lagi. Sebab tu perlunya dalam menjaga syariat supaya manusia itu kenal, dalam kenal sebenar, murakabah atau musyahadah. Dan ni dua makam diistilahkan oleh sufi wasil, orang yang sampai. Bukan sampai boleh tengok Tuhan, sampai pada makna murakabah akan Tuhan dan musyahadah akan dia. Itu di antara dia. Itulah sebab rahsia kenapa disuruh kita mengenal. Sebab insan kalau dia kenal Allah Ta'ala, syariat semua cantik dia buat, ya. Dia akan jalankan undang-undang Allah, syariat semua bila dia kenal. Sebab tu rahsia Tuhan kata uhibbu an u'rifa fa khalaqal khalaq. Aku kasih aku dikenal, maka aku jadikan makhluk supaya makhluk kenal akan aku. Sebab bila dia kenal, kita mengaji usuluddin kan, peringkat awam kali itu, ya, membentuk akidah dia. Segala sifat kesempurnaan milik siapa? Segala sifat kekurangan milik siapa? Milik kita. Segala naqais kekurangan itu sifat kita. Segala kamalat sifat dia. Maka kalau seorang tu kenal betul-betul orang tu, nascaya wajib dia akan jatuh hati. Wajib dia jatuh hati kalau dia kenal siapa Tuhan. Tapi kenapa tak jatuh hati? Sebab kurang kenal. Dia kenal nama gitu je. Rupa Tuhan tu sebelah dia tak perasan. Ya, orang lain kenal, dia tak kenal kan. Bos besar baru datang pejabat tu, duduk sebelah dia, dia tanya kau gimana dia tanya kau je. Kawan lain jeling, itu bos. Bila dia kenal bos, berubah tak? Masya Allah, bos kata minta maaf tuan dia, baru dia berubah. Perubahan berlaku bila dia kenal.
Itu qalbi insan. Kalau dia kenal siapa Ta'ala, ya, yang maha kuasa, maha jamal, ya, semua dia punya, kan? Dan kita semua ni adalah milik dia, ya, dan pemberian yang ada pada kita semua dia punya, ya. Nasaya confirm dia akan jatuh hati. Jubilatil insan yuhibbu ila man asana ilai. Diperangaikan manusia dia akan kasih pada orang yang banyak memberi bantuan kepada dia, support dia, tolong dia, beri perhatian kepada dia. Maka siapa lebih daripada Ta'ala dalam konteks ini? Semua dia punya. Sebab perlu kita perhati balik muhasabah, dia akan naik muraqabah. Ya, bila muraqabah diingat baik. Bila dia musyahadah dengan Tuhan, qalbi dia sansa Tuhan, maka di mana ruang dia nak menderhakai akan Allah. Padahal hadis Nabi kata, la yazni zani wa huwa mu'min. Takkan berzina seseorang tu ketika nur iman tu menguasai dia. Ya, dia betul-betul iman dia sehingga dia muraqabah dan syuhud akan Allah, dia takkan buat kecuali bila dia lalai, lupakan Tuhan, barulah ketika itu dia jatuh dalam bisikan nafsu dan syaitan, baru terlibat maksiat. Jadi unsur maksiat sebab apa? Lalai. Sebab apa lalai? Ada muzik, keadaan zikir. Tapi kalau dia hudur, insya-Allah selamat. Sebab tu dalam mentadbir pun, dalam pentadbiran selalu kita sebut dalam surah apa kita baca hari Jumaat, suratul Kahfi, kan? 3 tu besar. Wala tuti' man aghfalna qalbahu. Tuan sebut qalbi, kan? Konteks qalbi, sebab Tuan Guni Aziz almarhum dia ketika dia buat satu, ya, dia faham, dia buat satu apa, majlis besar. Jadi dia orang tanya dia, apa konteks Tuan Guru antara jalan sufi dengan kepimpinan negara? Hoi, mana dia boleh cerai ni? Ni orientalis punya pahaman yang menceraikan. Pahaman sekular yang menceraikan jalan sufi dengan kepimpinan negara. Yang punah jahanam ke orang punah. Dia keluar dalam dia tak. Akhir dalam banyak penyakit dalam ada, akhir bercakap dengan sendiri dan macam-macam. Dia punca dalam tu. Dalil itu ayat Quran. Wala tuti' man aghfalna qalbahu. Tuan sebut qalbi tu. Wala tuti', mana kamu jangan taat, kamu jangan berikan wala, jangan berikan kepercayaan. Kalau bahasa sekarang senang, jangan pangkah, jangan undi. Senang tu bahasa itu. Siapa dia? Man aghfalna qalbahu an zikrina. Orang yang kami dah lalaikan hati dia dari Allah. Orang yang hati dia tak hati menghadap Tuhan, orang ini telah dibatalkan kepimpinan oleh Quran. Satu. Yang kedua, wattaba'a hawahu. Dia mengikut akan hawa nafsunya. Orang yang mengikut nafsu tidak layak dijadikan kepimpinan. Good. Yang bahas bab nafsu ilmu apa tu? Tasawuf. Kemudian yang ketiga, wa kana amruhu furuta. Tindakan dia melampaui batas Allah Ta'ala. Habis syariat Tuhan dilanggarnya. Kalau kita pusing ayat ini, kenapa manusia melanggar syariat Allah? Sebab dia mengikut nafsu. Sebab apa dia mengikut nafsu? Sebab hati dia tak menghadap tu. Situ dia punca. Tu surah yang kita baca tiap-tiap hari Jumaat, suratul Kahfi, kan? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. 3, ya. Dan kita adalah pemimpin. Paling kurang pun dipimpin keluarga. Paling kurang kita pimpin diri kita sendiri. Ya, kalau ini ada kat kita, kita takkan boleh pimpin diri kita menuju kepada Ta'ala. Ya, kalau kita maknanya hati kita tak menghadap dia. Wala tuti' man aghfalna, mana kelalaian hati adalah penyakit yang paling serius, bahaya dalam konteks nak menjaga diri kita. Ya, kena sentiasa hati kita hudur dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu rahsia kenapa Tuhan kata, ya, uzkuruni zikran katsira. Ingat oleh kamu akan daku dengan ingatan yang banyak, bukan sikit, yang banyak. Sebab apa? Sebab rahsia di sini. Sebab Tuan Guru Aziz, saya ingat dulu masa dia baru naik menteri besar, kan, dia ada ceramah kuliah subuh dekat Umri. Di satu kaedah dia keluar, man ahabba syai'an aksara zikru. Siapa kasih satu benda, dalil dia banyak sebut dan ingat benda tu. Sekarang kalau kamu kasih Allah, dalil dia apa? Banyak. Jadi ayat kata zikran kasira, mana zikir yang banyak. Apa maksud? Maksud zikir sampai engkau kasih akan daku, atau maksud ini, bila kasih ke Tuhan dah ada dalam kalbi, jawab dia mudah tak syariat dia bawa? Mudah. Kekasih mana nak langgar arahan kekasih dia, bahkan dia akan jaga dengan betul. Itu rahsia dia yang Nabi kata, bila kalbi dia baik, semua akan jadi baik. Itu maknanya. Jadi jalan hakikat tadi ialah antasyadah. Dan akhirnya di sini Tuan Pengarang sebut masalah syuhud,
Ya, musyahadah ni tadi disebut dalam Iqazul Himam, syarah bagi hikam Ibn Athaillah As-Sakandari, satu kaedah besar tadi. Pamadamal abdu lam yushahid awsaf rabbih al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsihi al-laimah khurujan kulliyan. Pamadamal abdu, selama mana hamba itu lam yushahid awsaf rabbih al-azimah, dia tidak dibukakan musyahadah, Allah Taala tak bukakan lagi tu makam yang disebut dalam hadis sahih tadi, muraqabah ataupun musyahadah, itu dalam hadis sahih Nabi sebut. Kalau tak terbuka lagi, jawab dia apa? La yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-laimah, dia tidak mungkin boleh keluar daripada belenggu nafsu dia yang keji. Khurujan kulliyan, sebagai keluar secara total dia tak boleh. Kita mengajilah sifat banyak mana kita tahu, kita nak beramal, macam mana nak keluar? Contoh, saya buat satu contoh. Sifat bawa kufur, apa dia? Takabur. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia takabur, Allah Taala cop dia kafir tu, iblis. Baik. Sekarang kita nak buang takabur. Lawan takabur apa dia kita nak pakai? Tawadhu. Apa makna tawadhu? At-tawadhu al-haqiqi ma kana nasyi'an min syuhudil azamati rabb. Tawaduk yang sebenarnya jadi daripada mana? Bila kalbi insan dibukakan musyahadah akan kebesaran Tuhannya. Dia pandang dia Tuhan dia, baru dia betul. Selagi dia tak pandang, tak nampak, dia takkan turun, dia rasa dia hebat. Ya. Tuan guru saya dulu, Tuan Haji Hashim, di pondok kan, di petang dia baca tafsir An-Nasafi. Di tengah baca tafsir, sampai dia berhenti bila dia dengar suatu suara. Dia dengar satu suara tu, terus dia tutup kitab. Suara siapa tu? Suara orang Melaka. Wali besar Melaka, Tuan Guru Haji Abdul Wahid. Ya. Tuan Guru Haji Hashim tengah baca tafsir Nasafi, dia dengar salam. Assalamualaikum. Itu style mualim. Dia dengar suara mualim dia tengok mualim terus tutup. Tu apa? Yang ni lagi power. Ya, kalau anak tengah baca kitab ni, anak yang bodoh ni kan, tengah baca kitab, tiba-tiba Tok Guru tercacat depan, boleh baca tak? Mana boleh baca, terus tutup tuan, Tok Guru depan, maut. Mana terpandang yang besar, baru kita akan turun. Selagi kalbi kita tak rasa kebesaran Tuhan, bukan tahu semua dah tahu Tuhan maha besar, maha hebat, tapi tak rasa. Sebab rasa kita dengan makhluk tu banyak lagi. Buang zauq dengan makhluk, dia akan beri zauq dengan Tuhan. Ya, itu pentingnya. Macam mana pula nak rasa? Nak rasa kebesaran, dia ada dalam azkar, segala sebutan lafaz zikir. Dalam zikir semua menunjukkan sama ada kita sebut ismu zat, ismu sifat, ya, semua itu akan menunjuk kebesaran, keagungan Tuhan. Bila kita topak terasa kebesaran dia, itu yang ditunduk kan. Bila tunduk tu baru dia cantik. Man tawadha'a rafa'ahullah. Siapa tawadhu, Tuhan angkat martabatnya. Itu dia antara makna dia. Kalau dia tak dapat pembukaan, payah sukar dia nak selesaikan kekotoran kalbi dia. Maka jalan tarikah ialah jalan tu, banyakkan zikir supaya apa? Terbuka dalam memandang kebesaran, dan terbuka dia tadi akan menyebabkan insan tadi tunduk dan akan tetap istiqamah cantik dalam membawa syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu cara dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi. Allahumma ighfir lana ya Allah fa inna khaira kulli anta bin Allah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum. Salam. Ya boleh. Jadi Nanti dia beritahu. Allah. Terima kasih Ustaz.